Jika hari ini saya terpaksa mula melabur semula dari awal, apa yang akan saya lakukan? Mengejar Bitcoin? Mencari trend AI yang seterusnya? Atau belajar cara untuk cepat kaya? Biar saya beritahu anda, saya mungkin akan melakukan perkara-perkara tidak berfaedah ini. Biarkan ia wujud selama 5 minit, kemudian saya akan sedar kembali. Untuk mengubah nasib sepenuhnya dalam masa 10 tahun, saya tidak akan bergantung pada sebarang maklumat dalaman, tidak bergantung pada sebarang keajaiban. Saya hanya akan bergantung pada 3 prinsip yang paling kuno dan membosankan. Dunia ini sentiasa menyukai ilusi. Pelaburan sentiasa melalui perubahan. Hari ini adalah Bitcoin. Tahun 1999 adalah tahun saham internet. Tahun 1637 adalah tahun bunga tulip. Hanya kulit luarannya yang berubah, tetapi ia masih memainkan drama yang sama. Hakikatnya, pasaran tidak pernah berubah. Kerana sifat manusia tidak pernah berubah. Ketamakan, ketakutan, iri hati dan kebodohan sentiasa berputar dalam satu kitaran. Jika anda memutuskan untuk mula melabur pada hari pertama dan hanya memahami perkara ini, anda sudah mendahului 90% orang lain. Anda mahu mengubah nasib anda dalam masa 10 tahun? Bagus sekali. Anda tidak perlu menjadi seorang genius. Apa yang anda perlukan hanyalah satu set disiplin untuk menghalang anda daripada melakukan kesilapan-kesilapan bodoh. Inilah 3 prinsip yang ingin saya berikan kepada anda. Prinsip pertama ialah bertahan hidup dahulu, kemudian baru bercakap tentang menjadi kaya. Kedengaran seperti cakap kosong, tetapi inilah punca kegagalan kebanyakan orang. Inilah asas yang akan anda gunakan untuk mengubah nasib anda dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun pertama pelaburan anda, tugas yang paling penting bukanlah untuk mendapatkan sejuta yang pertama, tetapi untuk membina sebuah sistem yang tidak memusnahkan diri sendiri. Anda mesti segera membuangnya dari hidup anda. Potong 2 perkara. Perkara pertama yang mesti dipotong ialah hutang. Saya dilahirkan semasa zaman kemelesetan besar. Saya tidak dibesarkan dengan slogan kebebasan kewangan. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang yang dihormati boleh kehilangan segala-galanya kerana hutang. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebuah ladang yang telah diusahakan oleh sebuah keluarga seumur hidup hanya kerana harga hasil pertanian merudum dan mereka tidak dapat membayar pinjaman telah dirampas oleh bank. Bank tidak peduli betapa kerasnya anda bekerja. Mereka hanya peduli sama ada anda membayar tepat pada masanya atau tidak. Tidak dapat bayar, sila keluar. Itu bukan teori. Itu adalah kenangan yang terukir jauh di dalam tulang sumsum saya. Saya tidak akan sekali-kali melupakan pengajaran ini. Oleh itu, saya menganggap hutang sebagai racun, mengelakkannya sejauh mungkin. Saya tahu bahawa apabila anda memutuskan untuk mula melabur hari ini, dunia akan menggunakan pelbagai nama yang sedap didengar. Mereka akan membungkus hutang sebagai peluang dan menjualnya kepada anda. Mereka memberitahu anda, laburlah untuk masa depan anda dengan pinjaman pendidikan. Mereka memberitahu anda, gunakan kad kredit untuk membeli kehidupan yang baik yang anda belum mampu miliki sekarang. Mereka memberitahu anda, gunakan kredit kereta untuk membuktikan bahawa anda juga berjaya seperti orang lain. Mereka malah memberitahu anda, gunakan pinjaman pengguna untuk merebut peluang pelaburan. Anda fikir ini adalah daya ungkit. Biar saya beritahu anda, ini adalah tali gantung yang menjerut leher anda. Daya ungkit memberi anda kelajuan, bukan kawalan. Jika di hadapan ada sebuah tebing, kelajuan akan membunuh anda. Apabila gaji anda belum masuk, tetapi anda terpaksa menggunakannya untuk membayar faedah bagi perbelanjaan lalu terlebih dahulu, anda tidak mempunyai kebebasan.
anda menjadi pekerja bank. Anda kehilangan hak untuk menolak. Anda tidak berani meninggalkan pekerjaan yang anda benci. Anda tidak berani mengambil risiko apabila peluang mengetuk pintu kerana anda takut tidak mempunyai wang untuk dibayar. Jadi, bahagian pertama, prinsip pertama, sebelum anda belajar melabur, belajar untuk tidak berhutang terlebih dahulu. Gunakan setiap sen yang anda ada untuk membeli semula kebebasan anda, bukannya menggunakannya untuk membayar harga kebodohan anda semalam. Apabila anda belum mempunyai modal, anda lebih-lebih lagi tidak berhak meminjam wang dari masa depan. Perkara kedua yang mesti disingkirkan ialah iri hati. Jika hutang adalah racun kewangan, maka iri hati adalah racun mental. Saya pernah berkata bahawa iri hati adalah dosa yang paling bodoh di antara semua dosa. Ia adalah satu-satunya dosa yang langsung tidak membawa kegembiraan. Tetapi ia juga merupakan alat pemusnah pelabur baru yang paling pantas. Anda baru mula melabur hari ini, modal anda belum banyak. Itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah apabila anda membuka telefon anda dan melihat rakan-rakan lama dan rakan sekerja semasa anda membeli kereta baru atau bergantung pada seseorang yang anda tidak pernah dengar namanya menjana banyak wang dari mata wang kripto. Anda tidak tahan. Anda mula bertanya pada diri sendiri, mengapa bukan saya? Pada saat itu, anda telah diracuni. Anda tidak lagi fokus pada pengumpulan anda sendiri. Anda mula takut terlepas peluang FOMO. Anda mula mengejar kebodohan orang lain dan menganggap diri anda bijak. Anda membeli sesuatu yang anda langsung tidak faham hanya kerana rakan anda telah mendapat wang daripadanya. Anda menjadi orang bodoh terakhir yang datang kemudian. Saya telah melihat terlalu banyak gelembung kegilaan internet. Pada tahun 1999, saya pernah bertemu dengan doktor, peguam dan jurutera. Orang-orang paling bijak itu semuanya takut ketinggalan. Mereka cemburu dengan budak-budak berusia 20 tahun. Anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa tetapi menjadi kaya dalam sekelip mata. Mereka memberitahu saya, Charlie, kali ini berbeza. Saya memberitahu mereka tidak pernah berbeza. Apa hasilnya? Pada tahun 2002, satu-satunya perkara yang mereka tidak terlepas adalah kehilangan wang mereka. Ramai di antara mereka sehingga bersara pun tidak dapat bangkit semula. Iri hati mengubah pasaran menjadi satu panik kolektif yang gila. Apabila orang ramai berlari ke arah tebing, lebih baik anda tidak berada di situ. Anda tidak perlu mengalahkan semua orang. Anda hanya perlu mengelak daripada menjadi yang paling lemah. Rakan anda menjana 1 juta daripada satu item teknologi baru. Saya gembira untuknya. Kemudian, teruskan hidup anda. Jangan hidup berdasarkan kad skor orang lain. Itu adalah permainan yang anda tidak akan pernah menang. Jadi, prinsip pertama, asas untuk mengubah nasib dalam 10 tahun adalah tidak memusnahkan diri sendiri. Potong hutang untuk mencapai kebebasan kewangan. Potong iri hati untuk membebaskan fikiran anda. Matikan bunyi bising, fokus pada laluan anda sendiri. Baiklah, anda telah bertahan. Anda telah melaksanakan prinsip sebelumnya. Anda tidak memusnahkan diri anda di garisan permulaan. Anda telah melunaskan hutang. Anda juga telah belajar untuk menolak iri hati. Sekarang anda kosong. Anda berdiri di atas trek larian dengan titik permulaan sifar. Seterusnya adalah prinsip kedua. Prinsip ini adalah sebahagian daripada rancangan mengubah nasib selama 10 tahun. Ini adalah langkah yang paling membosankan, paling menyakitkan dan juga paling penting, iaitu mengumpul amunisi anda. Saya tahu apa yang anda mahu dengar. Anda mahu mendengar nasihat pelaburan, bukan? Anda mahu saya memberitahu anda apa yang perlu dibeli, bukan? Tetapi, saya mesti memberitahu anda satu kebenaran yang kejam.
Sebelum anda mempunyai amunisi, anda belum layak untuk bercakap tentang pelaburan. Seorang pemburu tanpa peluru di dalam hutan hanya boleh bersembunyi. Prinsip ini kedengaran mudah. Maksudnya, berbelanja kurang daripada apa yang anda perolehi. Tetapi mengapa saya meletakkannya sebagai prinsip kedua? Kerana 90% orang gagal di sini. Mereka bukan tidak tahu prinsip ini, tetapi mereka telah salah faham secara asas tujuannya. Mereka fikir menabung adalah untuk menyimpan wang. Salah sama sekali. Menabung adalah untuk membeli pemilikan. Ini adalah konsep yang sangat penting. Ini adalah perbezaan antara pemikiran seorang pekerja dan pemikiran seorang pemilik. Jika anda mula melabur hari ini, anda mesti segera berhenti berfikir seperti seorang pekerja. Sebaliknya, kita mesti berfikir seperti seorang pemilik. Apa yang dipedulikan oleh seorang pekerja? Gaji bulan ini, bonus suku tahun hadapan. Dia mempunyai wang, fikiran pertamanya adalah bagaimana saya akan membelanjakan wang ini. Dia akan membeli kereta baru, pakaian mahal dan makan malam mewah. Dia menggunakan barang-barang pengguna ini untuk memberi ganjaran kepada dirinya atas kerja kerasnya. Dia kelihatan sangat kaya, tetapi dia tidak memiliki apa-apa kerana semua yang dibelinya adalah liability. Ia adalah perkara-perkara yang terus mengeluarkan wang dari poketnya. Jadi, apa yang dipedulikan oleh seorang pemilik? Dia mempunyai wang kerana haknya. Fikiran pertamanya adalah, bagaimana saya boleh membuat wang ini beranak? Dia akan membeli sesuatu yang menjana aliran tunai. Wang simpanan anda bukan untuk dibelanjakan pada suatu hari nanti. Wang simpanan anda adalah untuk membeli pemilikan pertama anda. Anda beralih daripada seseorang yang bekerja untuk wang kepada seseorang yang membuat wang bekerja untuk anda. Modal permulaan. Anda mula bekerja hari ini. Duit pertama yang anda simpan, itulah benih Berkshire Hathaway anda sendiri. Setiap dolar yang anda simpan, mereka adalah pekerja pertama anda. Biar saya beritahu anda, membiarkan wang bekerja untuk anda jauh lebih boleh dipercayai daripada mempunyai pekerja. Wang tidak pernah mengambil cuti sakit. Ia tidak pernah merungut tentang kerja lebih masa. Tetapi syaratnya ialah anda mesti mempunyai wang yang cukup terlebih dahulu. Mengapa kebanyakan orang tidak dapat mengubah nasib mereka selepas 10 tahun? Kerana mereka tidak berjaya menyimpan sebarang wang. Kumpulan amunisi pertama yang bermakna ini, modal permulaan pertama anda, ini adalah fasa yang paling lambat, paling menyakitkan dan paling menyeksa. Kerana pada masa itu, anda hampir tidak nampak sebarang pulangan. Wang berkembang terlalu perlahan. Ia seolah-olah mengejek usaha anda. Anda berlapar. Faedah yang diterima dalam setahun mungkin hanya cukup untuk sekali makan. Anda tidak tahan dengan proses yang membosankan ini. Anda fikir ini terlalu lambat. Anda mula ragu-ragu. Saya menabung bersungguh-sungguh. Untuk apa? Kemudian perasaan iri hati anda yang menjengkelkan itu kembali. Anda melihat rakan anda menggunakan wang ini untuk pergi bercuti, membeli telefon baru. Anda hilang akal. Lalu anda berputus asa. Anda menggunakan semua amunisi yang telah anda kumpul dengan susah payah selama setahun. Semuanya dihabiskan dalam satu hari. Kembali ke titik permulaan pemikiran pekerja. Inilah drama. 90% orang yang gagal mengubah nasib. Bukan kerana mereka tidak dapat menjana wang. Mereka telah gagal dalam menabung. Mereka dicekik oleh gabungan kebosanan dan iri hati. Jika anda bermula semula hari ini, anda mesti menjadi seperti seorang pahlawan Spartan. Amalkan disiplin yang membosankan ini. Saya juga pernah begitu semasa muda. Pada akhir zaman kemelesetan besar,
pendapatan rendah, peluang sedikit, perbelanjaan tinggi. Tetapi Buffett dan saya kedua-duanya memahami satu prinsip. Kami lebih rela kurang membeli sekeping stik, tetapi mereka tidak akan merosakkan rentak pengumpulan amunisi ini. Orang bijak tahu bagaimana untuk bersabar. Orang bodoh hanya merungut bahawa mereka terpaksa menanggung penderitaan terlalu lama. Saya akan beri anda satu contoh. Katakan ada dua orang yang baru mula bekerja, John dan Mark. Mereka menerima gaji yang sama. John adalah seorang yang berpemikiran pekerja. Dia rasa kerja sangat penat, dia mesti memberi ganjaran kepada dirinya sendiri. Dia meminjam wang, membeli sebuah kereta mahal. Dia membelanjakan 30% gajinya setiap bulan untuk bayaran ansuran kereta. Dia kelihatan sangat terhormat, tetapi nilai bersih asetnya adalah negatif. Mark adalah seorang yang berpemikiran pemilik. Dia memandu kereta lama yang usang atau menaiki bas. Dia menggunakan 30% wang yang John gunakan untuk bayaran ansuran kereta itu dengan membosankan membeli dana indeks yang paling ringkas bulan demi bulan. Ini adalah perkara yang akan kita bincangkan dalam prinsip ketiga kita. 10 tahun berlalu, John masih membayar ansuran untuk kereta keduanya. Dia telah menghabiskan 10 tahun yang lalu bekerja untuk kelihatan kaya. Sebaliknya, Mark menggunakan wang simpanan yang telah dikumpulkannya selama 10 tahun yang lalu. Ia telah menjadi satu pemilikan yang agak besar. Dana indeks yang dikumpulkannya, dia adalah askar pertama dalam pasukan tenteranya yang besar. Dalam 10 tahun yang lalu, Mark kelihatan sangat miskin. John kelihatan sangat berjaya. Tetapi 10 tahun kemudian, Mark kini mempunyai sumber untuk mengubah nasib. Dia mempunyai pemilikan. Dia boleh mula membuat wang bekerja untuknya, namun John masih berada di takut lama. Inilah keseluruhan maksud prinsip kedua. Bukan untuk menjadikan anda seorang yang kedekut, tetapi ia membantu anda melalui satu perubahan mendalam dalam pemikiran anda. Anda mesti menggunakan wang simpanan anda, menganggapnya sebagai sebahagian daripada empayar masa depan anda. Anda mesti bertindak seperti seorang pemilik sebenar. Lindungi tulang belakang anda, peliharanya, tahan pertumbuhan awalnya yang panjang dan membosankan. Tugas anda dalam 10 tahun akan datang adalah untuk melawan kebosanan, melawan iri hati, melawan keinginan untuk memberi ganjaran kepada diri sendiri. Anda mesti merealisasikan pepatah berbelanja kurang daripada apa yang anda perolehi. Dari satu slogan, ia telah menjadi satu kepercayaan yang hampir keagamaan. Ini sangat sukar. Ia jauh lebih sukar daripada prinsip ketiga yang akan saya sebutkan nanti. Kerana pelaburan adalah satu kemahiran, tetapi menabung adalah satu kualiti. Pelaburan bukan tentang kemahiran, ia tentang perwatakan. Semasa orang lain sedang menunjuk-nunjuk perbelanjaan mereka, bolehkah anda secara senyap-senyap mengumpul pemilikan anda apabila semua rakan anda mentertawakan anda kerana kebosanan anda? Bolehkah anda tetap fokus pada matlamat anda 10 tahun dari sekarang? Jika anda boleh, anda akan dapat dalam masa 10 tahun dengan amunisi yang telah anda kumpulkan melangkah ke medan perang prinsip ketiga. Dan orang-orang yang pernah mentertawakan anda akan sedar mereka malah tidak mempunyai hak untuk masuk. Bagus sekali. Anda telah bertahan. Anda juga telah menyimpan amunisi. Sekarang anda akhirnya tiba di medan perang. Anda memegang hasil kerja keras 10 tahun di tangan anda. Kumpulan amunisi pemilikan pertama telah disimpan. Soalan paling penting yang mesti anda hadapi ialah bagaimana untuk menembak senapang ini. Inilah prinsip ketiga. Saya mesti memberi amaran kepada anda terlebih dahulu. Prinsip ini kedengaran seperti tentang pelaburan, tetapi pada dasarnya ia adalah tentang tidak melabur.
Prinsip ketiga, bertaruh dengan bijak, kemudian duduk diam. Ayat ini mempunyai dua bahagian. Bertaruh dengan bijak sangat sukar, tetapi duduk diam adalah 10,000 kali lebih sukar. Mari kita mulakan dengan bahagian pertama. Apakah itu bertaruh dengan bijak? Ia bukan tentang cuba meramal pasaran, bukan tentang mencari kod cepat kaya yang seterusnya. Ia bermula dengan bercakap tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Jika anda baru bermula hari ini, anda mesti mengelak. Perkara paling bodoh yang pernah saya lakukan semasa muda. Kesilapan yang paling mahal. Saya memanggilnya kaedah pelaburan puntung rokok. Apa maksudnya? Anda mencari sampah yang kelihatan murah di atas lantai. Anda menjumpai sebuah syarikat yang kelihatan sangat teruk. Harga sahamnya telah jatuh 90%. Tetapi anda rasa pada kunci kira-kiranya masih ada sisa sedutan. Anda fikir ia sudah cukup murah. Anda mahu mengambil satu sedutan ini kemudian membuangnya, bukan? Saya pernah melakukan perkara bodoh seperti itu semasa muda. Saya pernah membeli sebuah kedai bernama Hochzell di Baltimore. Angka-angkanya kelihatan murah, asetnya kelihatan lebih bernilai daripada harga saham. Saya fikir saya telah mendapat tawaran yang bagus. Saya silap. Industri peruncitan adalah medan perang yang kejam. Persaingan tidak berkesudahan. Margin keuntungan setipis kertas. Anda terpaksa bersaing dengan gergasi yang mempunyai poket lebih tebal dan lokasi yang lebih baik. Saya cepat belajar pengajaran tentang membuang sampah murah. Ia akan tetap menjadi sampah. Saya telah kehilangan berjuta-juta wang itu jika saya laburkan dalam sebuah syarikat yang saya benar-benar kagumi pada masa itu, seperti sebuah syarikat yang baik, mungkin kini sudah menjadi puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Saya tidak akan sekali-kali melupakan pengajaran ini. Jangan kutip puntung rokok. Ia kelihatan murah. Memang murah, tetapi ada sebab mengapa ia murah. Ia seperti membeli sebuah kereta tanpa enjin hanya kerana ia diberi diskaun 20%. Tidak kira betapa murahnya, ia tidak akan dapat dihidupkan. Inilah perangkap pertama bagi kebanyakan pelabur baru. Mereka terkeliru antara harga rendah dengan nilai tinggi. Titik perubahan paling penting dalam hidup, Warren dan saya adalah meninggalkan sepenuhnya konsep mencuba puntung rokok. Kami tidak lagi membeli perkara yang sangat mahal tetapi merupakan saham syarikat-syarikat biasa-biasa. Kami hanya membeli syarikat-syarikat yang sangat baik tetapi pada harga saham yang berpatutan. Anda mungkin berkata, Charlie, saya tidak mempunyai keupayaan untuk memilih saham seperti anda. Bagaimana saya tahu syarikat mana yang baik? Itu soalan yang bagus. Satu perkara yang ingin saya berikan kepada anda. Jawapan paling bijak pada zaman kita. Jawapannya sangat mudah sehinggakan ia kedengaran mengecewakan atau bahkan membosankan. Jika hari ini saya mula melabur, saya akan menggunakan 90% amunisi saya, meletakkan semuanya pada perkara yang paling mudah. Dana, indeks, kos rendah. Ya, semudah itu. Mengapa? Kerana apabila anda membeli dana indeks yang berasaskan keseluruhan pasaran, anda telah menjadi pemilik beratus-ratus syarikat terbaik di Amerika atau bahkan di seluruh dunia. Serta-merta. Anda tidak perlu berfikir siapa yang akan menjadi Apple seterusnya. Siapa yang akan menjadi Tesla seterusnya. Anda membeli semuanya pada dasarnya. Anda sedang bertaruh pada pertumbuhan ekonomi keseluruhan negara anda. Saya akan beritahu anda satu rahsia. Tindakan membosankan tidak melakukan apa-apa ini dalam 50 tahun yang lalu telah dapat mengalahkan 90% mereka yang menganggap diri mereka lebih bijak, pakar-pakar yang sibuk berdagang setiap hari. Kedengaran hebat, bukan? Tetapi mengapa orang tidak melakukannya?
kerana mereka terlalu gelisah. Kegelisahan akan memberitahu anda itu terlalu lambat. Ia sangat membosankan. Lihat, shilling meme itu telah naik 100 kali ganda. Lihat, saham teknologi itu telah berganda. Sifat semula jadi manusia anda pada dasarnya membenci kebosanan. Anda rasa anda mesti melakukan sesuatu untuk membuktikan bahawa anda lebih bijak daripada pasaran. Anda silap, anda tidak perlu menjadi bijak, anda hanya perlu bersabar. Ini membawa kita ke bahagian kedua, prinsip ketiga, yang juga merupakan bahagian yang paling sukar, duduk, diam. Anda telah membeli dana indeks dan selepas itu anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda kembali bekerja, pergi mengumpul kumpulan amunisi seterusnya, pergi hidup, pergi berjalan-jalan atau membaca buku. Anda berpura-pura bahawa pasaran saham telah ditutup selama 10 tahun. Anda mesti membiarkan faedah kompaun berfungsi. Faedah kompaun adalah keajaiban kelapan dunia. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah membuat kesilapan. Tetapi dia mempunyai satu permintaan. Dia memerlukan masa. Perdagangan kerap anda, ia sedang mengganggu proses faedah kompaun. Anda fikir anda sedang mengambil bahagian secara aktif, sebenarnya anda hanya membayar lebih banyak komisen dan cukai. Membuat broker anda gemuk tetapi membiarkan diri anda berdarah. Dalam hidup saya, kekayaan sebenar tidak datang dari berdagang. Kekayaan sebenar Warren dan saya datang dari duduk diam merenung. Kami membeli sebuah syarikat yang baik atau satu portfolio aset yang baik seperti dana indeks. Kemudian kami duduk diam. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ini sangat sukar. Ia memerlukan kesabaran yang hampir keagamaan. Anda akan melalui gelembung. Anda akan melihat jiran anda menjadi kaya dalam sekelip mata kerana satu item teknologi baru. Anda akan melalui krisis. Anda akan melihat akaun anda jatuh 50% dalam setahun. Dari tahun 1973 hingga 1974, pasaran jatuh hampir separuh. Semua orang panik. Saya rasa kapitalisme akan berakhir. Kami tidak berganjak. Pada tahun 1999, pasaran menjadi gila. Semua orang mentertawakan kami kerana ketinggalan zaman. Kami tidak berganjak. Pada tahun 2008, dunia runtuh. Semua orang berputus asa. Kami mula membeli. Anda bertanya kepada saya bagaimana saya boleh melakukannya kerana kami tidak pernah peduli tentang harga harian encik pasaran. Kami hanya peduli tentang apa yang kami benar-benar miliki. Jika anda memiliki dana indeks, anda memiliki masa depan ekonomi Amerika. Selagi anda percaya pada masa depan ini, apa yang perlu dipanaskan. Jadi, prinsip ketiga untuk mengubah nasib dalam 10 tahun adalah menggunakan dana indeks, alat yang paling mudah. Untuk melaksanakan disiplin yang paling sukar dengan duduk diam, anda tidak perlu meramal masa depan. Anda hanya perlu hidup cukup lama dan tidak ditakutkan oleh kebodohan anda sendiri. Sistem ini cukup untuk membantu anda dalam 10 atau 20 tahun akan datang mengumpul kekayaan di luar imajinasi anda. Itu sahaja. Inilah yang akan saya lakukan jika saya bermula semula hari ini. 3 perkara yang akan saya lakukan. Pertama, bertahan hidup. Potong hutang dan iri hati. Bina sebuah sistem yang tidak memusnahkan diri sendiri. Kedua, kumpul amunisi. Fikir seperti seorang pemilik. Tahan kebosanan. Jadikan wang simpanan anda sebagai pekerja pertama anda. Ketiga, bertaruh dengan bijak. Beli keseluruhan pasaran dengan dana indeks, kemudian duduk diam. Biarkan masa dan faedah kompaun bekerja untuk anda. Tiada satu pun daripada 3 prinsip ini yang cepat. Tiada satu pun yang mendebarkan atau malah
Setiap prinsip kedengaran sangat membosankan. Tetapi, ia berkesan. Ia berkesan pada tahun 1946, berkesan pada tahun 1976 dan akan terus berkesan hari ini dan 100 tahun dari sekarang kerana ia tidak dibina di atas asas ramalan pasaran. Ia dibina di atas asas menakluki sifat manusia. Sifat manusia tidak pernah berubah.